Assalamualaikum, peminat bola sepak. Selamat datang ke Liga M Update. Keputusan Piala Malaysia 2025-2026, pusingan 16 pertama, penuh drama dan emosi. Jangan lupa langgan saluran ini dan aktifkan loceng notifikasi untuk update terpantas Liga Malaysia. Berikut hasil keputusan perlawanan Piala Malaysia pusingan 16 pertama, Sabtu 17 Januari 2026. Keputusan masa penuh, Immigration FC lawan Negeri Sembilan FC di Stadium Negeri Pulau Pinang berakhir seri 0-0. Kemudian, keputusan masa penuh antara Melaka FC lawan Sabah FC di Stadium Hang Jebat berakhir seri 2-2. Kemudian, keputusan masa penuh antara Kelantan Red Warrior FC lawan DPMM FC di Stadium Sultan Muhammad keempat berakhir 0-2, kemenangan DPMM FC. Carta penjaring gol Piala Malaysia 2025-2026. 6 pemain kini berkongsi takhta dengan 1 gol, iaitu Syafiq Ahmad dan Ramadan Sananta dari DPMM FC, Ajdin Mujagid dan Fergus Tierney dari Sabah FC, kemudian Syahrul Fikri dan Kwangil Pak dari Melaka FC. Persaingan baru bermula, tapi bahang sudah terasa. Siapa bakal meledak selepas ini? Jangan lepaskan aksi seterusnya dan terus follow untuk update panas Piala Malaysia. Jadi itulah dia, keputusan masa penuh dan penjaring gol, pusingan 16 pertama Piala Malaysia, Sabtu 17 Januari 2026. Segala yang anda perlu tahu tentang Piala Malaysia ada di sini, Liga M Update. Teruskan sokongan anda, jangan lupa like, share dan langgan saluran ini, sebab di sinilah anda akan dapat berita terkini dan paling pantas tentang bola sepak tempatan. Jumpa lagi dalam update seterusnya, geng.